Okay. Siapa yang ada lagi dalam ni? Hanafi. Hanafi, terima kasih join. Jom saya bawa korang jalan. Kita masuk rumah belakang. Jom Okay, jom. Aduh, sempit tangan. Ni rumah ni Saya bawa korang jalan. Rumah ni design dia memang design lama. Garaj dia. Area mana? Ini dekat Kuala Kubu Baru. Tengok lah. Design tingkap. Style lama. Yang bestnya sini dia punya laman dia. Laman dia luas sangat-sangat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya bawa kanan dulu ya. Sebelum tu saya nak tunjuk korang dia punya pintu dia. Korang tengok pintu dia. Pintu dia style pintu lama. Pintu tebal. Oh, tikus pun ada. Nampak tu? Tikus tu jadi jalan nak keluar. Yes. Okay, dia punya ruang, dia punya bilik dia memang besar. Bilik dia sangat-sangat besar. Bilik dia sangat besar. Ni saya nak tunjuk ni. Torchlight pula dah apa. Dia punya Swiss. Nampak tu, style Swiss lama. Mana ada dah ni sekarang. Sekarang orang tak pakai macam ni dah. Tingkap dia pun style tingkap lama. Kayu tebal. Toilet, setiap toilet dekat dalam rumah ni semua tingkap. Tapi dia, rumah ni toilet dia semua kecil-kecil toilet dia. Saya tak perasan tadi ni ada. Nampak tak? Ada ayat kan? Tadi pun tak perasan masuk tadi. Tadi masuk tadi tak perasan ada ayat tu. Okay. Nak tengok pintu dia. Pintu dia tebal. Rumah ni ruang tamu dia besar, bilik dia semua besar-besar. Tu. Pintu sliding door. Saya betulkan kamera saya. Okey. Ini dia punya macam hall belah luar. Okay, nah dulu kalau masa apa?
Rumah ni elok dulu. Ni luar ni ada taman ni. Sekarang dah penuh dengan semak ah. Yang baru masuk, terima kasih join. Bantu tap screen. Saya bawa jalan ni. Nak design tingkap. Semua gendah-gendah. Jenis tingkap rendah-rendah. Kayu tebal-tebal. Bilik ni ada sinki. Tak tahu ni ruang apa. Mungkin ni ruang makan. Sebab belah sana tu, yang tu ruang tamu utama rasanya ni. Sebab besar betul. Korang tengok pintu dia. Tebal. Ni store. Tengok tu, pintu store. Tebal ke main. Okay, ni bahagian dapur dia lah, bahagian kitchen. Dekat sini baru ada yang baru. Okay. Ni dia punya, dia lah sini kitchen kan. Nah, ni dandang dia lah ni. Biasanya ada cerobong lah dia ke atas tu. Ke atas tu. Boleh nampak tak? Okay, tu ke atas tu untuk letak cerobong. Sekejap saya letak kamera kat sini sekejap. Okay. Kalau rumah Inggeris lah. Kan rumah ni pun peninggalan British. Dah lama lah rumah ni. So mesti ada jenis macam ni. Dandang macam ni. Ada cerobong. Untuk keluarkan asap lah. Kau masak-masak kan. Pintu tebal. Pintu tebal. Jom kita pergi belakang. Kita pergi belah belakang pula. Okay, jom. Ni lah luar pintu. Pintu bahagian luar. Ni ada apa? Saya pun tak pasti ni apa benda ni. Tu garaj tadi. Okay, jom saya bawa kat belakang. Belakang ni dia macam scary sikit tempat dia. Ni bilik ni lah ni, bilik bekerja ke atau bilik maid ke. Sebab dia dah belakang-belakang kan. Biasa rumah Inggeris ni bilik maid semua kat belakang-belakang. You nampak tak? Akar pokok. Tu bukan batang paip Tu akar pokok. Kat belakang ni pun ada toilet. Lepas tu ada bilik.
Ada bilik lagi lah. Kat sini pun ada apa? Dandang juga. Atas tu ada cerobong. Ni sini tempat masak lah ni. Tengok ni, akar ni apa pokok ni punya dia punya akar dah masuk sampai ke dalam rumah. Okey. Flower, terima kasih join. Okey, kita keluar balik kat sini. Okey, saya dah bawa you all jalan kat dalam rumah ni. Rumah ni tak adalah besar sangat tapi boleh tahan jugalah. Ruang tamu dia besar. Bilik-bilik semua besar-besar. So kalau ada sesiapa nak tanya apa-apa boleh tanyalah. Saya dah bawa jalan kat dalam tu.